apa tu? Kau masukkan apa tadi? Tak ada. Tak ada apa. Adik, walaupun saya tengah buat kerja tapi saya perhatikan awak ni tau. Awak pegang sana, pegang sini. Ni, adik ni ada duit ke tidak ni? Kalau tak ada duit, cakap dengan akak bagi je, Dik. Adik jangan main pegang-pegang orang lain pun nak makan juga, Dik. Kat tangan kau ni apa? Apa yang kau masukkan dekat dalam ni tadi? Mana ada apa-apa. Kecoh lah. Makcik, ingat ni tak ada duit ke? Nak lah ambil. Alah, bising. Jangan lain pula. Aduh, Kamon, kenapa tu tadi? kau penggila tu. Dia dah terpegang sana, terpegang sini. Lepas tu dia jatuhkan makanan pula. Tu terus lari. Dia terus lari. Ya Allah. Ya, siapa jual gini? Oh, Saya rasa kan, budak tu sesuatu lah Kak Mun. Macam ada niat tak baik tau dekat Mun. Macam tak betul. Memang tak betul lah tengok dia ni. Ni ha! Nasi bergusar macam tikus. Tapi dia letak dekat ayam je tadi ni Kak Mun. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah. Tapi tak ber Allah tolong kita sebab dia jatuhkan benda lah tu. Tu Kak Mun. Sebaik lah. Maaf ya dia, kejap ya. Suka